Jangan beli apa-apa saham sebelum tengok video ni. So ramai orang fikirkan nak jadi kaya mestilah melabur saham. Kalau gaji anda 5,000 to 8,000 ada lebihan 500 ringgit to 1,000 ringgit setiap bulan, mesti kau pun akan fikir benda yang sama kan? Sebab semua orang asyik ulang nak kaya melabur lah kan? So saya pun fikir seperti itu. Aku dah melabur kat Bursa Malaysia lebih kurang 8 bulan. Dah letak lebih kurang 26 to 27,000. So dalam 8 bulan ini kan, ini yang saya belajar. Sebelum saya mula melabur, saya ingat kalau saya beli saham, mungkin saya boleh jana extra 1,000 atau 2,000 setiap bulan kan. Free money, tak perlu kerja pun duit masuk. Tapi realitinya jauh berbeza. Kalau saya nak jana RM1,000 sebulan dari saham, saya perlukan 12% return setiap tahun dengan modal RM100,000. Alright? So masalah dia bukan modal, masalah dia bagaimana nak cari saham yang boleh bagi 12% setiap tahun. Bursa Malaysia ada lebih kurang 1,000 lebih saham yang patut syarah 800 lebih. Right? So nak screen satu-satu, memang gila. Right? Sebab tu satu benda penting yang saya dah belajar. Harga saham sama dengan prestasi syarikat. Kalau bisnes syarikat merosot, harga saham pun ikut jatuh. Simple. Jadi, lepas semua benda ni kan, saya buat satu keputusan. Saya cuma nak saham yang tak bagi saya pening. Saya ada kerja full time. So, saya tak nak cara beli saham yang buat saya pening. Sampai nak fokus kat kerja pun tak boleh. Asalkan saham tu boleh bagi saya 6% setahun pun dah cukup. Asalkan lebih dari KWSP. Kalau lebih rendah dari KWSP, baik je saya letak kat P2P Fantastic, lagi berbaloi. So saya tak kisah saham tu boring, tak kisah tak ada hype, tak kisah kalau tak viral, sebab saya tahu apa yang saya nak. Target saya more than 6% return, low risk, itu je. Right? Dan yang paling penting saya faham, melabur ni bukan skim cepat kaya. Melabur ialah strategi untuk bina pendapatan pasif jangka panjang. Right? So saya dah cari banyak tool dalam market dan inilah combo apps yang saya guna untuk bantu saya cari dan beli saham yang cun. So saya guna 2 apps je, Value Farm dan juga Momo. Saya bukan professional investor, saya ada kerja full time. Jadi saya perlukan tool yang mudah guna, jimat masa dan juga bagi info yang saya perlukan sahaja. Alright. So first one, Value Farm. So Value Farm dibangunkan oleh Grand Pine Capital, HQ mereka kat Damansara Perdana. Apps ini bukan untuk beli ataupun jual saham. Alright, itu kita guna Momo. Tapi Value Farm ini ialah tool yang semua pelabur mesti perlu ada. Kenapa? Sebab semua data penting pasal sebuah saham ada kat situ dan apps ini tapis siap-siap. Anda tak perlu screen 1,000 lebih saham secara manual. Setiap hari saya buka Value Farm dalam 10 minit je. Okay, so 5 minit sebelum pergi kerja dan 5 minit lepas market tutup. Kadang-kadang lunch pun saya akan jeling juga kalau ada saham yang menarik. So apa yang saya tengok dulu? Saham dividen yang berpotensi naik. Alright, so klik je kat stock list dan dividen. Okay, terus keluar senarai saham yang dah ditapi siap-siap. Right. Lepas tu saya tengok saham yang tengah diskaun 20 to 50% dan DPR antara 30 hingga 40%. Kalau nak cari saham yang patut syariah, just cari je saham yang ada logo S2. Okay. So saya sendiri, saya suka saham yang bayar dividen. Alright. So memang merupakan saham yang sangat boring kerana tak ramai nak hypekan dan juga tak viral, right? Memang boring. Tapi bagi saya kan, asalkan buat duit, aku dah okay. Alright, so kat Value Farm ni kan, anda akan jumpa label macam-macam lah. Growth, ROE, Momentum, Grow Plus, semua ini merupakan kategori saham yang berbeza. So Growth merupakan syarikat yang berpotensi yang boleh berkembang dengan pesat. Momentum merupakan saham yang tengah ada smart money masuk. So saya tak nak cerita secara details pasal semua function ni kan. Kalau anda nak tahu lebih, just komen nak kat bawah. Dan saya beli apps ini I think lebih kurang 1,300 setahun, right? Jadi sebulan baru je 100 lebih. Saya tak nak kerana nak jimatkan RM100 sebulan ini dan
rugi berpuluh ribu nanti. Alright, kalau salah beli saham. So I think aplikasi Value Farm ni dah penuh registrations. Kalau anda berminat nak guna Value Farm ni kan, anda boleh daftar sebagai wishlist terlebih dahulu. Nanti pihak mereka akan email dan WhatsApp anda sebaik sahaja pembelian dibuka semula kepada umum. Ya, dan saya akan roger anda juga. So link ada kat bawah comment box video ini ataupun kat bio TikTok saya. Alright. So next, Momo pula. So saya guna Momo untuk beli dan jual saham, tapi yang saya paling suka adalah Momo bagi banyak news dan juga market updates yang terkini, laju, ringkas dan juga direct. Tetapi saya jarang tengok forum mereka. Kerana bagi saya kan banyak spekulasi, banyak hype. Ia cuma akan ganggu mental saya. Saya pun tak tahu siapa yang komen tu. Alright, pelabur betul ke ataupun shooter yang just nak pump saham dia sendiri. So setiap pagi dan juga petang saya buka Momo sekejap just nak tengok news global dan juga macroeconomics. So itu pengalaman saya selepas 6 bulan melabur. So kalau anda tengok video ni sebab nak tahu apps apa yang sesuai, saya guna dua ni je, Value Farm dan juga Momo. Dan kalau anda sekarang ni rasa risau kalau 10,000 tu hilang, jangan melabur lagi. Alright, sebab masalah anda bukan saham, masalah anda ialah income. Kalau umur you 35 dan gaji bawah 3,000, anda tak perlu cari saham dulu. Anda perlu upgrade skill jadi lebih valuable ke industri anda. Baru income naik. Bila income naik baru boleh invest dengan tenang. So apabila tenang kan, baru anda boleh buat keputusan pelaburan yang betul. Alright, melabur bukan untuk orang yang tengah panik. Melabur untuk orang yang sabar, yang ada plan dan tahu apa yang mereka nak. So kalau anda suka video ini, komen kat bawah apakah apps pelaburan anda, apakah strategi anda. Alright, jumpa lagi next video. Bye bye.